Hei! Apa pula tu? Tuan Soros datang. Wow, 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 wow. Dinosaur yang terkuat. Wow, 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 wow. Kemunculan dino kecil. Teguh kuat, walaupun diuji. Sedia mengembara dengan kamu. Go Dino, go. Ayo bersama. Go Dino, go. Bertarunglah bersama. Go, go Dino Trainers. Beraksi bersama. Go, go Dino Trainers. Go, go, go. Go. Kekuatan daripada dinosaur. Tunggu kejap. Kristal Zhongyan dan Kristal Lingmu tak guna betul. Tak bagi tahu saya pun dah dapat kristal. Nampaknya saya kena pergi ke sana sendiri. T-Rex, awak dah cedera. Jangan paksa diri. Kuat. Kuat. Kristal Shikong akan jadi milik saya. Tak. Awak semua buat apa? Memberontak? Cepat pergi! Raksasa kabus hitam, halau mereka semua! Tak boleh biar dia ambil kristal Shikong. Kuat. Pergilah, pergi! Tak guna, nak halang saya ya. Raksasa kabus hitam guna bom beracun. Kuat. Menakjubkan. Dinosaur ni bekerjasama dengan baik. Betul tu. Sebelum ni, saya ingat kristal sakti dinosaur je ada kuasa. Tapi sekarang saya faham. Dinosaur di sekeliling kita ni lah yang paling berkuasa dan boleh diharap. Kuat. Baiklah, serang! Macam mana boleh macam ni? Raksasa kabus hitam, hentikan mereka! Kuat. Kuat. Awak semua buat apa ni? Patah balik! Mereka semua pergi ke sana. Raksasa kabus hitam, gunakan dia berbatu untuk halang.
mereka bekerjasama dengan baik. Betul, tak ada siapa boleh halang. Raksasa kabus hitam, hapuskan mereka semua dengan cepat. Tak, dinosaur bukan lawan dia. Apa yang kita kena buat? Kuah. Awak cakap awak nak pergi tolong? Kuah. Saya faham. Kuah. T-Rex, berubah sekarang. Kuah. T-Rex! Dari segi kekuatan, awak masih bukan lagi tandingan dia. Awak semua lagi. Kerja yang bagus. T-Rex, lancarkan serangan letupan berapi. Raksasa kabus hitam. Walaupun tak ada kristal sakti, selagi ada bantuan dinosaur, kita tetap boleh lawan. Kuah. Udah tak guna. Awak ingat boleh kalahkan saya dengan senang? Jangan lupa, saya ada kristal lingmu. Alamak. Saya nak awak semua kalah di tangan saya. Dan tengok saya dapat kristal Shikong. Bila saya ada 3 biji kristal nanti, saya akan jadi yang terkuat. Pada masa itu, Soros pun takut dengan saya. Jawatan ketua puak raksasa pun akan digantikan dengan saya. Angka. Kalau awak panggil saya Raja sekarang, saya boleh pertimbangkan untuk lepaskan awak. Angka. Kristal saya, bagi saya balik. Angka. Kristal lingmu saya. Aduh. Jangan. Richie, akhirnya awak berjaya juga dapat kristal. Bukan sebab saya. Semua jasa T-Rex dan dinosaur ni. Richie! Laura! Hadi, Howell. Richie, kami dah pun berjaya tangkap Jili dan Gulu tadi. Bagus! Tolong berhenti. Tolonglah. Toh? Awak dah kalahkan dia ke? Ya, semua ni jasa mereka. Oh ya, pergi dapatkan kristal Shikong. Saya ambil kristal Zhongyan dan raksasa kabus hitam.
Hei, Apa pula tu? Tuan Soros datang. Tuan Soros, budak-budak tak guna ni nak curi semua kristal Tuan. yang nak mencuri kristal saya termasuk awak ke? Jangan-jangan dialah ketua puan raksasa. Hah? Alamak! Eh? Tak! Jangan! Eh. Serahkan kristal sakti dinosaur tu sekarang. Dan mungkin saya akan lepaskan awak semua. Awak semua pergi ke tempat yang selamat dan serahkan pada kami. Kalau awak serahkan kristal sakti dinosaur tu, saya akan pertimbangkan untuk lepaskan awak. Kuat. T-Rex, kenapa dengan awak? Kuat. T-Rex dicederakan oleh raksasa kabus Kuat. hitam. Tadi pula bertempur lagi. Rasanya masih belum pulih. Kuat. Tuan Soros, bila semuanya dah ada, saya baru nak serahkan kristal Shikong pada Tuan. Kenapa ni? Awak ingat saya tak tahu yang awak nak bolot kristal sakti dinosaur? Saya mengaku salah. Tolong maafkan saya. Dia terlalu kejam. Orang bawahan sendiri pun dia tak lepaskan. Awak kena bimbangkan diri awak sendiri. Kalau tak nak serahkan kristal, awak akan berakhir macam dia. Richie, awak dan T-Rex berehat dulu. Serahkan dia pada kami. Benji, berubah sekarang! Drasera, kereta kebab bergurau. Transformasi! Kalau macam tu, kita berlawan. Berubah bentuk mutant! Dia berubah bentuk jadi raksasa mutant. Hah? Mustahil lah. Wahai manusia yang dungu, inilah kemahiran yang awak tak mungkin akan faham. Marilah rasakan kekuatan kuasa puan raksasa kami. Dinosaur bergurau, cepat hentikan dia! Ayo! Hei! Brachio! Hei! Malangnya, saya tak dapat tolong pada saat-saat genting ni.
Richie, cuba gunakan kristal Lingmo. Tengok sama ada ia boleh pulihkan T-Rex. Kuah. 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 Richie, cepat gunakan ia untuk bergabung dengan T-Rex. T-Rex, cepat bergabung! T-Rex dah pulih. Baguslah. Baiklah. Okey, T-Rex. Pergi kalahkan dia sekarang. Wah! Jadi inilah kuasa dari kristal Lingmo. Memang menarik betul. Sekarang mari kita pergi tolong T-Rex. Nak kalahkan saya, ya? Tak mungkin lah. Alamak! Dinosaur bergurau. Enki, Brachio. Dinosaur berapi! Pergi lindungi semua orang! Apa dia? Bagus betul. Jangan suka sangat. Mari kita serang. Brachio, penukul berkuasa. Baiklah, Enki. Kapak terbang. Apa benda ni? Dinosaur berapi! Ambil peluang ni untuk hapuskan dia! Dah kalahkan dia ke? Macam mana dia boleh bertahan? Nampaknya saya memandang rendah dengan awak semua. Apa dia nak buat dengan kristal sakti? Sekarang, rasalah kekuatan kuasa kristal Han Shuang. Alamak, dia dah bergabung dengan kristal Han Shuang. Pertempuran yang sebenarnya akan bermula sekarang. T-Rex akan cuba perangkap dia. Kemudian awak semua akan serang. Transformer dinosaur berapi, tumbuhan megah. Alamak, pergerakan dinosaur menjadi perlahan selepas terkena serpihan ais. Brachio! Transformer dinosaur berapi, tumbangkan dia!
Sekarang giliran saya pula untuk serang awak. Kuat. T-Rex! Kuat. 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 Permainan dah tamat. Sekarang kristal sakti dinosaur akan jadi milik saya. Tak! Semua kristal lainnya jatuh ke dalam tangan saya. Lepas ni saya boleh menakluki seluruh alam semesta dengan kuasanya. Jangan pergi! Kembalikan kristal pada kami! Sekumpulan manusia yang tunggu. Awak lesaplah bersama-sama dengan dinosaur awak tu. Jangan pergi! Episod seterusnya, Soros berjaya menyerap tenaga daripada kristal sakti dinosaur. Dengan kehilangan tenaga kristal, cuaca tiba-tiba berubah jadi teruk. Meteorit gergasi sedang menuju ke arah bumi. Dinosaur ketakutan dan melarikan diri. Richie dan rakannya cuba hentikan perbuatan Soros. Adakah mereka akan berjaya mencegah malapetaka ini? Tonton episod seterusnya. Lindungi dunia dinosaur. Langit berwarna biru, mimpi terhampar luas. Kita berdua melangkah menuju masa depan yang cerah. Bersama-sama kita mengejar cita-cita.